Hey, what's up guys? Disebabkan hati cikgu sedikit terluka, jom kita buat tenggiri masak cuka. Sangatlah sedap, sangat senang. Okay, first korang ambil ikan tenggiri, kita salutkan dengan kunyit dan juga garam. Kalau tak jumpa tenggiri, ambil siakap. Tak ada siakap, ambil kembung. Tak ada kembung juga, kau ambil lah ikan badan raya, dik. Selamatkan alam sekitar, guna ikan badan raya pun bagus juga. Okay, lepas tu korang masukkan 2 batang serai yang dah potong tengah, 1 biji bawang merah, 6 biji bawang ros macam ni yang tak potong, 6 ulas bawang putih, 1 sudu kecil biji sawi, kacang kejap. Daripada kita masukkan halia sikit, terpelanting halia merajuk kan. Lepas tu masukkan dalam 5-6 biji cili padi yang dipotong tengah lah. Okay, lepas tu masukkan air, and daripada kita tambah cuka makan dalam 2 sudu macam tu. Cuka nak bagi masam lah, and then tambahkan 1 sudu gula, garam sikit dengan serbuk perasa secukupnya. Dah siap kita punya base ni, barulah kita masukkan 1 biji tomato dengan timun yang dipotong panjang-panjang macam ni. Bila tomato dah mula lembut, baru kita masukkan kita punya tenggiri tadi, and then padamkan api dan sedia untuk dihidang. Sangat senang, sangat sedap, boleh makan untuk buka puasa. Dia rasa masam-masam, pedas-pedas, masin-masin, manis-manis. Bila makan dengan nasi putih, sangatlah sedap. Okay, selamat mencuba.